Macam mana kita nak daftar akaun KWSP secara online? Kalau korang belum ada akaun KWSP, korang boleh download aplikasi KWSP iAccount dan ikut tutorial ni. Mula sekali, buka aplikasi iAccount dan pilih daftar sekarang. Untuk kaedah pengaktifan, pilih pengaktifan melalui eKYC. Scroll ke bawah dan tekan butang daftar sekarang. Sekarang, kita perlu ambil gambar hadapan MyCard. Selepas berjaya ambil gambar MyCard, semak dan lengkapkan maklumat seperti alamat email. Seterusnya, masukkan nombor telefon dan isikan kod TXC yang dihantar melalui SMS. Sekarang, kita perlu ambil gambar selfie. Selepas pengesahan berjaya, kita perlu tetapkan ID pengguna dan kata laluan. Pastikan kata laluan yang kita buat menepati syarat yang ditetapkan. Seterusnya, pilih imej keselamatan dan masukkan frasa rahsia. Akhir sekali, sahkan maklumat dan kita telah pun berjaya buka akaun KWSP.